Apabila sanad di bawah dia tu lain, mana dua saluran yang berlainan, bayangkan lafaznya sama. Ini menunjukkan kuat hadis ni, kuat lah. Dan di situ ada nota 407. 407 ni ada atas lagi. Tak apa, waktu baca sendirilah. Ni 408. Berkaitan hadis ini dengan tajuk bab yang dikemukakan oleh Bukhari. Apa kena-mengenanya dalam ni? Tak ada ni. Tajuk dia ada sebutlah baju labuh, seluar, adalah beberapa tu. Tapi seluar pendek, selendang apa tak ada. Apa? Kok mana perkaitannya? Sebab Imam Bukhari bila dia buat tajuk, dia mari hadis, ada kaitan hadis tu dengan tajuk dia. Tak lari. Terletak pada baju, seluar, burnus dan kain yang dicelup dengan celupan za'faran atau wars. Semua yang tersebut itu dilarang muhrim memakainya. Tapi dalam keadaan halal, yakni tidak berihram. Halal ni orang panggil halal. Halal ni bukan makanan saja, halal ni dalam keadaan tidak berihram pun halal juga orang panggil. Tetapi dalam keadaan halal, yakni tidak berihram, semuanya tidak dilarang. Apabila dalam keadaan biasa ia boleh dipakai, berarti ia juga boleh dipakai dalam sembahyang. Tidak pernah Nabi SAW mengajar sahabat-sahabatnya menyimpan pakaian khusus untuk sembahyang selain daripada yang biasa dipakai mereka. Kalau dipakai tu menyuruh orang menyimpan dan memakai pakaian khusus untuk sembahyang selain daripada pakaian yang biasa dipakai adalah menyusahkan, bertentangan dengan ruh syariat Islam. Selain itu, memakai pakaian-pakaian tersebut memanglah terlarang semasa ihram. Namun begitu, jika ada sesiapa memakai juga pakaian-pakaian yang terlarang itu ketika bersembahyang dalam keadaan dia sedang berihram, katakanlah dia pakai, sembahyangnya dikira sah juga. Sah juga mengikut kebanyakan ulama lah. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan tidak sah, tetapi mengikut Bukhari ini sah. Sebabnya ialah pakaian yang dikehendaki untuk sembahyang hanyalah yang menutup aurat. Kesalahan kerana melanggar peraturan ihram itu suatu perkara yang lain pula. Itu benda lain. Kerenanya dia mestilah membayar fidyah atau kafarah. Itu bab lain lah. Tapi sembahyang itu sah. Serupa dengan orang curi kain, dia rapah dengan orang kain orang, lepas tu dia pakai buat sembahyang, sah sembahyang. Tapi hak dia curi itu dosa, haram. Dalam keadaan haram itu pun sembahyang dia sah. Apa juga dengan ni, sembahyang sah, tapi kena bayar fidyah atau kafarah. Berkaitan hadis ini dengan tajuk bab Bukhari di atas dapat juga dilihat daripada sudut yang lain, iaitu di dalam hadis lain tersebut muhrim tidak boleh memakai baju, seluar dan burnus, malah dia hendaklah memakai kain yang tidak berjahit. Itu maksudnya pun. Tak boleh pakai baju ni tu, tak sewi pakai yang berjahit. Dari situ dapat difahami bahawa kain yang boleh dipakai untuk sembahyang tidak disyaratkan berjahit. Tak syarat jahit. Kok tu maksud dia tu. Bukankah kain yang dipakai oleh orang-orang yang berihram tidak berjahit, dan mereka pula bersembahyang dengan memakainya? Orang berihram tu pakai kain lagu tu lah, dia sembahyang pakai waktu juga. Menunjukkan kata pakai kain tidak mesti yang berjahit. Yang tidak berjahit pun boleh. Buktinya tengok orang yang berihram, dia nak buat begitu, tidak syarat berjahit. Yang syaratnya menutup aurat, bersih, tu je. Habis di situ kita pergi kepada bab seterusnya. Bab yang ke-10. Bab aurat yang mesti ditutup. Ma yasturu minal aurah. Ma yasturu minal aurah. Bab aurat yang mesti ditutup.
Lepas tu hadis tadi kita telah baca tu. Nabi SAW larang orang duduk berihtibar dengan pakai hanya satu kain saja. Duduk berselimut telanjang, lepas tu paut lutut, dalam keadaan tak ada dah pakaian yang lain selain daripada hal itu yang menutupi kemaluannya. Dia sebut. Imam Bukhari pun faham gapo dia. Bila kalau duduk gitu kan, kalau orang lelaki, orang perempuan pun sama juga. Kalau lelaki dia duduk paut lutut, biasanya kain dia tu congek naik. Bila congek naik, tak ada pakai dalam tu, nampaklah. Dia sebut hak dalam tu akan nampak kemaluan dia. Berarti kalau ditutup hak dalam tu, pakai seluar dalam ke, kita kata pakai cawak ke, pakai seluar pendek ke, dalam tu lain ceritanya. Ni teruk benar lah. Nampak macam pakai kain, tetapi yang sepatutnya ditutup tidak ditutup. Yang ditutupnya lutut, tubuh dia. Yang sepatutnya, hak lebih patut dia jaga, kemaluan dia, hak tu terbuka. Apa maknanya berpakaian? Hak mana lebih berat? Tubuh kau kena tutup ke aurat tu? Aurat yang berat tu hak mana? Hak mana yang kena tutupnya? Yang wajib tutup, yang wajib tutup ialah aurat mughallazah, qubul dan dubur. Tiba-tiba yang itu terdedah. Nabi sebut dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun yang menutupi kemaluannya. Dia sebut kemaluan, menunjukkan ada dua macam tu hak kena tutup tu. Tutup tubuh, tutup bahagian bawah, tutuplah kau. Tetapi ada yang lebih berat lagi. Tidak ada artinya kalau tutup yang lain kalau bahagian itu terdedah. Sebab apa? Sebab hak tu hak lebih patut ditutup. Itu yang wajib ditutup, yang lain itu tidak wajib. Bermakna kalau nampak paha tak apa. Hak dia sebut tadi takut nampak faraj. Faraj itu kemaluan. Kalau nampak lutut tak apa. Kalau nampak pusat tak apa lagi, boleh kira lagi lah. Boleh kira lagi. Tapi kalau nampak tu aib besar, aib benar tu, tak boleh lah buat kerja lagu tu. Tu dia faham. Ada dua macam aurat ni kalau lagu tu. Ada dua macam. Tak apalah. Hak lain-lain lepas pada tu support. Kita tengok dulu tajuk ni. Ada nota di situ agak panjang. Daripada awal lagi kan, dia bertungkus lumus membuktikan bahawa menutup aurat adalah syarat untuk sahnya sembahyang, atau wajib, sesuatu yang wajib dalam sembahyang. Ia adalah sesuatu yang wajib dijaga dalam sembahyang. Tiba-tiba dalam bab yang ke-9 dia kata pakai seluar pendek pun boleh sembahyang. Kena sembahyang dah pakai seluar pendek. Ini semua kan jadi terkejut setengah-setengah orang tu bila dia sebut gitu. Dia pun nak royak lah, nak bahagi aurat tu ada berapa bahagian. Jangan buat tak bahagi, pakai umum gitu saja, jangan. Jadi menyusah. Agama ni bukan nak menyusah kita, nak beri kesenangan kepada kita. Bukankah apabila di situ salah tu eja sikit tu baikilah. Bukankah apabila seseorang memakai seluar pendek pahanya akan terdedah? Adakah paha bukan aurat? Apa pandangan Bukhari tentangnya? Bukhari sememangnya sudah pun mengetahui akan timbul persoalan seperti ini. Kerana itulah beliau mengadakan bab ke-10 ini pula selepasnya. Aurat ialah bahagian anggota badan manusia yang mesti ditutup. Dengan terdedahnya bahagian itu, manusia secara tabi'i dan semula jadinya berasa malu. Tu aurat-aurat ni bukan lagu tu lah. Apakah anggota yang dikatakan aurat itu? Adakah ia mempunyai had dan bahagian atau tiada had dan bahagiannya? Adakah ada perbezaan di antara aurat yang mesti ditutup ketika bersembahyang dengan aurat yang mesti ditutup di luar sembahyang? Banyak perkara lah. Paling kurang bahagian manakah daripada tubuh manusia yang mesti ditutup untuk sah sembahyang seseorang? Dan paling kurang bahagian manakah daripada tubuh manusia yang mesti ditutup ketika di luar sembahyang? Banyak perkara tu persoalan tu.
di mana apabila ia ditutup, seseorang sudah dikatakan menutup auratnya, dan dia tidak boleh lagi dikatakan bertelanjang. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan melalui bab ini Imam Bukhari sebenarnya mahu membincangkan tentang aurat di luar sembahyang. Aurat luar sembahyang, dia kata Imam Bukhari nak bincang bab ni tentang aurat di luar sembahyang. Ini kerana aurat semasa sembahyang telah pun dibincangkan sebelum ini. Tetapi Hafiz Aini ni dia jadi, apa dia panggil, dirah dia. Dirah Aini ni, Badruddin Aini dengan Hafiz Ibn Hajar ni birah, yakni bini masing-masing itu adik-adik. Birah lah orang panggil. Sama-sama hebat, sama-sama mensyarah Bukhari. Hafiz Ibn Hajar syarah Bukhari, nama kitab dia Fathul Bari. So Aini syarah Bukhari juga, namanya Umdatul Qari. Hebat juga. Aini ni tulis syarah Bukhari itu kemudian daripada Hafiz Ibn Hajar. Jadi dia boleh komen lah. Hafiz Ibn Hajar kata dia tak setuju, bukan untuk nak bincang aurat luar sembahyang ni, kata dia. Bagi beliau, Bukhari di sini mahu membincangkan tentang kedua-duanya sekali. Sekarang mari kita tumpukan perhatian kepada tajuk bab yang menarik ini. Ini kena bahas nahu sikit, kena bahas nahu Arab sikit. Imam Bukhari menulis babu ma yasturu minal aurati. Gitu tajuk dia. Perkataan ma di sini boleh jadi salah satu daripada tiga ini, iaitu ma masdariyah yang pertama, yang kedua ma istifhamiyah, yang ketiga ma mausulah. Boleh jadi, boleh berlaku. Perkataan min pula, minal aurat, min tu boleh dipakai sebagai satu, bayaniyah, min bayaniyah, dan yang kedua min zaidah, yang ketiga min tab'idiyah. Ini kena reti nahu lah. Kalau tak reti nahu tak jijak ni. Kalau hak reti nahu, wayak saja dia faedah. Tetapi nak ceritanya dalam bahasa Arab ni, sosok perkataan tu, tengok dia guna ni dengan maksud hak mana tu, hak mana daripada beberapa hak yang disebut tadi, hak mana. Sebab boleh belaka tu, tapi hak mana kita nak tentu tu pepayah dah. Tak apalah, tetapi yang terbaik daripadanya, kerana lebih sesuai dengan mazhab Imam Bukhari rahimahullah, ialah ma dipakai sebagai ma mausulah, dan min pula dipakai sebagai min tab'idiyah. Kaedah inilah yang dipakai untuk terjemahan tajuk di atas. Jadi terjemahan tajuk di atas tu berdasarkan hak tadi, bukan berdasarkan hak lain. Sebab kalau berdasarkan hak lain, lagu lain pula jadi terjemahan tu. Takdirnya di dalam bahasa Arab ialah begini. Kalau dalam bahasa Arabnya, kira-kiranya kalau yang lengkap, kalau waktu bit belaka, maksud dia gini bunyinya: babun al-juz'ul ladhi yajibu 'ala al-mar'i an yastura min 'auratihi. Tu mafhum tajuk di atas ialah aurat. Tak apa, maksud dianya bab ini, bab bahagian anggota yang wajib seseorang menutupnya. Itu maksudnya. Mafhum tajuk di atas ialah aurat mempunyai beberapa bahagian dan ada hadnya. Bagi Bukhari, aurat terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, aurat mughallazah. Kedua, aurat mukhaffafah. Dengan mengatakan aurat yang mesti ditutup, berarti ada juga aurat yang tidak mesti ditutup. Aurat juga, tapi tidak mesti ditutup. Seperti paha misalnya. Kalau ia tidak ditutup sekalipun semasa bersembahyang, tetap sah juga sembahyang seseorang itu. Dan tidak benar untuk dikatakan seseorang yang tidak menutupnya berarti telah bertelanjang dalam arti katanya yang sebenar. Telanjang tak boleh kata lagi. Kalau misalnya pakas luar pendek, kita tak boleh kata telanjang lagi. Kalau dia ada pakas luar pendek, tak boleh kata lagi.
Telanjang dalam arti yang sebenarnya baru berlaku